Salam terakhir dan salam pada Pro. Bos Syamila hari bersama tim dapat menjaga lagi satu kenderaan, iaitu daripada T7 kepada F150 2017. So di belakang Bos Syam ni macam biasalah, dia F150 2017 ni kita tukar bonet depan, grill, bumper, lampu depan dengan white body depan dengan white body kat belakang tu, di samping di lampu belakang sana. So apabila dah siap dengan bodywork ni, dia nak kena aura dia lagi, kena tambah aksesori. Macam biasalah, Bos Syam masuk sport rim 22 dengan lift up 3 inci daripada rack spring. So di samping tu kita masukkan dia side step tepi, bumper belakang, dan owner ni dia tukar warna daripada warna asal kepada warna kuning, pearl orang panggil, dengan striking stiker Raptor. Di samping tu kita masuk bonnet spotlight RGB dan roof lamp di atas, dan side mirror yang besar tu, yang bignya. So penampakan dia lebih 360, lebih cantik sikit lagi kan. So dekat belakang rule bar dia pasang yang premium rule bar daripada Hammer dan roller shutter daripada T-Lock. Di samping tu dia pasang bumper belakang sekali dengan exhaust ikut tepi lagi. So dekat sini kita tukar body part depan F150 2017, bonet depan, grill, lampu depan dengan bumper depan. Tapi kali ni F150 2017 ni special sikit, dia custom Shelby style. Dan dia masuk white body depan, spotlight bonnet depan RGB, boleh tukar-tukar color, side mirror yang besar, lepas tu roof lamp, dan side step tepi ni. So apabila nak penampakan lebih bagus lagi, rim kena masuk 22 dengan lift up daripada rack spring. Anda boleh tengok kat bawah ni 3 inci dia lepas tu masukkan sikit lah roll bar belakang premium, pastikan yang original, dengan roller shutter kat belakang ni T-Lock, dengan bumper belakang. Dan owner dia nak buat keluar exhaust sikit, dia keluar macam ni. Lepas tu dia main stiker sikit Raptor. So pada korang dekat luar sana, kalau nak buat macam kereta ni, bolehlah datang ke SQ Sabudikit untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut lagi. So hari raya nak dekat dah, nak aura macam ni, balik satu kampung boleh tengok, boleh nampak aura daripada Bos Syam. So untuk 4x4 semua, apa lagi, terjah ke SQ Sabudikit. Masa tak lama dah ni, raya nak dekat lah, cepat. So pada korang kat luar sana, kalau nak transform ataupun nak modify 4x4 anda macam kereta belakang ni, boleh datang terjah ke SQ Sabudikit untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut lagi. So apa-apa pun raya nak dekat lah, so slot masih ada kosong lagi. Cepat-cepat terjah ke SQ Sabudikit. Apa-apa pun pancarkan aura bersama Sabudikit. Salam terakhir dan salam pada Pro. Bos Syamila hari bersama tim dapat menjaga lagi satu kenderaan, iaitu daripada Ford Ranger T7 kepada F150 2017. So macam mana Dek? Okey Dek kata? Okey lah, elok lah, nampak kemah. Itu dah tercapai apa yang ada nak kan? Capai dah untuk tahun 2026 ni. Apa ni, terima kasih support Bos Syam Sama-sama. Dia tengok daripada depan sampai belakang semua. Elok dengan colour semua elok. Ni colour kegemaran ke apa? Boleh kata kegemaran ke. Ya. So boleh cakap buat kata supported dengan follower dekat belah utara. Duk belah mana? Belah Langkawi. Boleh cakap dekat orang utara macam mana? Nak suruh main kat kedai Bos Syam macam mana? Ni hampa boleh main dekat Bos Syam kat Batu Kes. Dekat Gombak. Ya. Sama. Ya, mana-mana track 4x4. Boleh main support sini. Ya. Terima kasih Dik support Bos Syam. So apa-apa pun pancarkan aura bersama Bos Syam. Alright. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an